Korang tahu tak, Venezuela ni ialah negara yang kaya yang jatuh miskin. Serta ketika dulu dia kaya tau. Dia kaya dengan sumber bumi, iaitu minyak. Kita tahu minyak ni memang sangat-sangat penting lah kan, dalam ekonomi, dalam bisnes, dalam perdagangan dunia ni. And then untuk pengetahuan anda semua, Venezuela ni ialah salah satu daripada pembekal terbesar minyak di dunia. Dia lagi besar daripada Arab Saudi. Kalau Arab Saudi tu pun dah besar gedabak, Venezuela lagi besar dia punya oil reserve tu. Pendapatan negara Venezuela ni sendiri 90% comes from oil. So pada tahun dalam sekitar 90-an, daripada dalam sekitar 2000, ketika itu pasaran minyak memang boom lah. Memang pasaran minyak ni power lah. Minyak ni mahal lah. Senang cerita, minyak ni mahal. So bila minyak ni mahal, siapa yang jual minyak tu best lah. We as a seller, kita nak sell dekat high price kan, so dah kita bagi banyak duit lah. So ketika itu Venezuela memang mewah ketika itu, so dapat banyak duit. Tapi pada tahun 2013, oil production ataupun pengeluaran minyak ni memang dihasilkan besar-besaran lah. Bukan daripada Venezuela saja, around the world lah. So, minyak memang banyak ketika itu. Bila minyak banyak, supply naik lah, oversupply. So bila oversupply, what happened to the price? Oversupply, price akan turun, pandai. So bila price turun, siapa yang jual minyak memang terkesan. Okay? Memang terkesan. Lagi-lagi kalau tempat tu dia hanya bergantung pada minyak. Contohnya macam Venezuela. Ingat, Venezuela dia punya sumber pendapatan 90% sahaja daripada minyak. Yang lain 10% ni datang daripada yang lain-lain lah. So 2013 supply banyak gila, dan harga minyak jatuh. Venezuela sangat-sangat relies on minyak. So bila market minyak jatuh, bisnes minyak memang terkesan. Venezuela punya ekonomi terkesan. Venezuela menghadapi krisis ekonomi ketika itu. Saya nak cerita pasal krisis ekonomi Venezuela ni. So ketika itu, sara hidup pun terkesan, and kriminal pun terjadi lah. So nak cakap yang rakyat dah tak ada duit ketika itu. So that's the problem. Rakyat tak ada duit. So apa pemimpin buat? Pemimpin fikir, okay, rakyat saya tak ada duit lah, apa benda saya boleh buat okay, saya print more money lah. Dia print more money. So bila dia print more money, dia fikir macam, okay, saya boleh bagi rakyat duit sebab saya print a lot of money dan rakyat saya ada duit. Tapi ada satu problem yang terjadi, iaitu inflasi. So bila government ataupun pemimpin ni print duit, ini akan terjadi, iaitu kenaikan harga barang, inflasi. Tapi yang terjadi dekat Venezuela ni bukan sahaja inflasi, akan tetapi ini dikenal parti sebagai hyperinflation. So hyperinflation ni lagi teruk daripada inflasi. Inflasi dia kalau naik ni dalam 5%, 3%, 2%. Tapi yang terjadi kepada Venezuela ialah berapa persen dia naik? 1 million persen. Boleh bayang tak 1 million persen? Macam mana dia boleh naik? Kita boleh bayangkan macam mana hyperinflasi kan, 1 million persen naik, macam mana tu? Okey, saya akan sediakan gambar ni. Ini adalah gambaran yang menunjukkan harga untuk kita beli satu roll tisu. So satu roll tisu bersamaan dengan nilai duit sebanyak ini. Kalau saya dekat situasi tersebut, saya tak beli tisu roll ni. Sebab apa? Baik saya guna duit saya. Boleh tengok kan yang mana lagi tebal. Tisu paper tu nak beli ke, ataupun nak guna duit tu je. Baik saya guna duit tu je untuk buat urusan saya. Saya tak tukar duit saya dengan tisu paper tu, tisu roll tisu tu. Okay, ini pula kalau nak beli ayam seekor, lagi banyak lah. Korang boleh bayangkan tak? Masa 2013 tu, internet tak adalah kau-kau sangat macam sekarang. And online banking pun tak adalah, ataupun QR pun tak digunakan sangat kan. Boleh bayangkan tak kalau dia orang pergi beli barang dekat supermarket, bawa duit banyak tu, macam mana nak kira tu? Inilah yang terjadi kepada Venezuela pada ketika itu. Memang kalau dalam urusan niaga, dia orang buat urus niaga tu memang banyaklah duit dia orang bawa, satu guni duit. And yes, dia orang ada yang baling-baling duit juga, sebab duit tak ada nilai ketika itu. Value duit dia orang memang jatuh kau-kau, disebabkan dia pemimpin print money memang banyaklah dia orang cetakkan duit tersebut. So ini ialah parut yang kesan daripada 2013 ketika itu.
Dan sampai sekarang Venezuela dikenali sebagai negara miskin juga. So itulah apa yang terjadi pada Venezuela. Pengajaran yang boleh kita ambil ialah jangan rely on one single income. Even though income tersebut besar, akan tetapi that income is still one. Whenever that income dies, finish, everything is stopped. Kita rather get medium levels of income tapi banyak. Semuanya medium tapi banyak. Maksudnya kita diversify kita punya income lah, rather than income besar tapi satu sahaja. Apatah lagi kalau income medium tapi satu lagi teruk lah. Okay everyone, that's just sharing daripada saya tentang negara Venezuela yang kita boleh ambil iktibar. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, boleh tolong share dekat kawan-kawan. Dan jangan lupa follow Syafiq